Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Yo, macam biasa. Oi, kaca. Aduh. Ya, macam biasa gang. Ronda-ronda hujung-hujung bulan. Lepas gian semata-mata untuk rindu naik motor kan. Nak jalan jauh duit tak ada. Potong bang. Share bang. Saya masih lagi demam, so suara saya agak pelik sikit. Sorry. Ini just kadang ada scam saya lah. Sebab apa saya perasan bila saya tak pakai kamera je, mesti banyak benda yang nak jadi. Kereta nak impit saya lah. Yang nak apa, bawa slow, tiba-tiba saya nak potong, dia tak bagi potong lah. Macam-macam lah jumpa. Bila pakai kamera ni, baiklah sikit orang. So saya ingat biar je lah kamera ni. Dekat sini. Biar nampak macam mana bawah bentuk. Janji ada dashcam kan. Ada bukti. Oh, sedapnya bau ayam. Ni pasar malam untuk China punya. Tolak saya sebab saya tak nampak sangat orang Melayu kat sini. Saya bawa kamera saya macam ni. Memang panjang lah untuk dapatkan view dia tu. Saya kena tambah hook macam-macam. Lambat lah kereta ni. Pusat Bandar. Dan pagi tadi saya nyaris terbabas. Nasib baik ada ABS geng. Saya nak potong dia. Bila nak corner tu, tiba-tiba saya rasa macam laju. Mungkin saya mengantuk agaknya kan. Saya kerja malam. So saya tekan brake. Tahulah bila nak corner tekan brake kan. Memang tak corner lah. Bestnya ada exhaust. Biasalah guys, jalan yang sama lah. Jalannya tak berubah lah. Okay, saya dah tutup dah reducing voice tu. So dia akan dengar secara alami lah kan. Suara dengar, bunyi kereta dengar, bunyi motor dengar, bunyi semua apa kejadah semua dengar lah kan. So kalau saya senyap pun tak adalah bosan sangat kan. Saya nak cari adapter untuk dua mic. Apa ni duduk sini. Saya nak cari adapter untuk dua mic, supaya boleh support apa, intercom sekali kan. Satu mic untuk intercom, satu mic untuk suara saya lah. Boleh juga dengar-dengar lagu kan.
Tapi rasa saya tak boleh lah buka lagu sambil ni. Sebab apa nanti video saya boleh kena copyright. Apa ni? Ayat besar gila. Berapa ratus cc tu? Okay geng, nampak minyak baru berkelip. Setelah saya isi RM10 dari berapa bulan lah. Saya dah 4 hari macam tu lah kan. Saya isi. Saya lalu sini, saya patah balik. Pagi saya lalu, saya patah balik. Petang nak ambil bini saya pun, saya lalu, saya patah balik. So itulah saya punya daily. Dan minyak dia memang jimat lah kan, RM10 je. Tak sampai 4 hari. Okay lah. Tahulah view kamera ni cantik ke tak. Susah lah nak adjust view kamera ni. Aduh, saya pun nak rimas lah. Saya nak nampakkan meter dengan view jalan ni. Tapi kalau dah tak boleh juga nampak meter, memang saya takkan nampakkan meter ni lah. Saya akan nampakkan windshield je lah geng. Lepas tu tunggulah setahun ke. Kot lah, mana tahu rezeki saya subscriber datang banyak lagi. So saya rasa berbaloi jugalah nak beli kamera baru kan. GoPro ke, Insta360 ke, DG ke, DG5 Action Pro lah. Sebab masa sekarang memang saya layan je lah kamera ni dulu. Aduh, saya boleh terlepas pandang tentang point of view tu. Dia bukan untuk motor lah kalau macam gini. Dia untuk rekod yang biasa-biasa, rekod-rekod yang normal. Rekod kereta boleh, tapi bukan untuk motor. Kalau nak untuk motor boleh, tapi tak nampak asal insiden ni. Insiden lah tu. Rekod motor kena cari yang view 170 ke atas, 170 wide angle. Ataupun jauh 99, 96 lagi ni. Masuk ni lah. Cari yang view 170 ke atas, 170 wide angle, 18. Panas lah. Dulu ada singa sini tau, satu. Saya masa nak beli motor dinamik tu, saya cari singa situ lah. Orang Tepeng dia akan tahu dulu ada satu singa kat situ. Berasal daripada dinamik tu harga 3K. Daripada 3K cash sampai lah. Diorang ni apa, askar ke? Saya nak potong lah. Asal daripada 3K masa saya nak beli dinamik tu. Cash 3K. Saya nak cakap pun susah.
Biasalah puasa kan, kepala tengah biol. Asal dah 3K, saya datang balik selepas saya dah kumpul duit dapat 3K tu, saya kerja, saya datang balik kan. Saya baliklah kerja, kumpul duit. Dalam 2-3 bulan tu saya datang balik, harga dia dah naik 8K guys. Harga dia dah naik 8K. So saya balik. Saya kumpul duit balik, dah dapat 8K guys. Dia naik harga asal dah 3K, naik 6K. Lepas tu dia lompat lah, saya dah kumpul 6K, dia nak 8K. So saya memang, masa tu memang saya koyak gila lah. Saya balik tu langsung saya tak beli. Duit tu saya enjoy entah ke mana. Lepas tu dah lama-lama sikit macam tu, saya datang sini balik. Masa tu saya kerja kat Penang. Saya datang sini balik, saya buat loan singa. Last sekarang motor tu pun dah kena tarik dah. Sebab apa? Daripada 3K sampai ke 8K, 6K, 8K, saya hutang motor tu 14K kan. Memang tak berbaloi lah masa tu. Time tu kita budak-budak. So nak tengok, nak beli motor tu, fikirlah sebetul-betulnya kan, harga dia betapa markupnya harga motor tu, tinggi-tinggi gila. Ok lah geng, saya ingat video saya sampai di sini saja. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Saya akan buat video, tunggulah 1 hari bulan ke bulan depan ke kan, lepas raya ke, saya akan tunjuk jalan ke Teluk Batik geng. Ok geng, Assalamualaikum, ciao. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.